AGH40 ataupun AGH30. Mana satu pilihan korang? Assalamualaikum, ZK di sini. So hari ni saya buat video ringkas saja. Saya nak share stok kereta yang ada dalam showroom. Okey, so depan saya ni ada dua unit MPV. Okey, yang pertama di sebelah kanan ni warna hitam, yang ini Velfire AGH ataupun Taha 40. Okey, Taha 40 ni adalah model keluaran terbaru. Okey, model keluaran terbaru tahun 2023 dan ke atas. Untuk unit di sebelah, unit di sebelah ni adalah Toyota Velfire AGH 30. Yang ni adalah model dari tahun 2020 dan ke atas. Dia setiap tahun dia akan ada sedikit perubahan lah. Tapi model ni antara model kegemaran orang ramai, especially yang ada family besar, lepas tu yang memang nak pakai untuk bekerja, yang mana ada bisnes sendiri. Model-model ni antara model pilihan mereka ni lah. Jadi sebenarnya ada banyak jenis, tapi saya tunjukkan dua unit, AGH30 dengan AGH40 ataupun Taha 40. Apa yang membezakan dua-dua unit ni? Pertama daripada segi facelift dia, kalau korang tengok untuk Velfire Taha 40 ni, dia punya design memang nampak lagi garang. Lepas tu korang boleh nampak punya design ni ada tajam macam tu, front grille, ada model star body kit, sport rim dia pun dah berlainan, dan korang boleh tengok dia punya design, especially dekat bahagian tepi ni. Dia punya design kat sini, chrome dia pun dah lain, dia macam dark chrome sedikit. And then boleh tengok dekat bahagian belakang, bahagian belakang dia punya design memang cantik lah. Saya suka tengok dia punya design ni, nampak lagi moden. Design lama pun cantik juga, tapi design terbaru ni lagi cantik. So ini adalah Velfire Taha 40 ataupun AGH40 lah. Dan korang boleh tengok design Alphard AGH30. AGH30 macam saya cakap, dia bermula daripada tahun 2020. Tapi sebenarnya tahun 2018 dan ke atas lah untuk facelift AGH30. Dan tahun sebelumnya AGH20. Alright, korang boleh tengok dia punya design masih cantik juga. Masih cantik. Untuk model ni dia datang dengan model star body kit. Memang sangat-sangat cantik. Alright, so boleh tengok dia punya sport rim. Sport rim dia two tone color. Dan kalau kita tengok dekat bahagian tepi dia, dia berbeza sikit. Kalau untuk Taha 40 atau Velfire dengan Alphard, dia ada design chrome dekat sebelah sini dan ada logo dekat sini. Untuk AGH30, dia plain je kat sini. Alright, so dua-dua menggunakan button untuk buka. Sama juga button ni untuk buka pintu ke belakang. Alright, kita tengok dekat design belakang. Design belakang untuk Alphard AGH30, design dia masih cantik. Untuk penggunaan chrome, dia guna standard chrome warna macam ni dengan logo Toyota. Kalau untuk Taha 40, di sini korang boleh nampak ada design lampu kat sini dengan logo Velfire dan logo Toyota. Korang boleh tengok perbezaan antara kedua-duanya. Mantap guys. Kalau kita tengok daripada segi design atas dia, design atas dia, ni untuk facelift lama. Design atas dia hampir sama saja. Alright, jadi kita nak tengok dekat bahagian depan. Korang boleh tengok perbezaan antara kedua-dua unit Taha 40, AGH30. Dan pembaharuan terbaru untuk model Taha 40 ni, yang ini dia dilengkapi dengan fungsi turbo. Manakala untuk AGH30, yang ini dia tak ada turbo, tapi enjin dia memang cukup power. Alright, kita nak terus kepada market value, harga market dia untuk kereta Toyota Alphard. Yang ini adalah Toyota Alphard SC. Alphard SC ni dia ada banyak variant juga. Ada yang standard range dengan high range. So high range adalah untuk versi ni, di mana dia lengkap sekali dengan JBL premium sound system, ada panoramic roof, ada sunroof, lepas tu ada apa orang kata, pilot seat. Yang ini
boleh dikatakan fully loaded. Dan market price untuk kereta ni sekitar 240 sehingga 250 untuk tahun 2025. Okey, manakala untuk tahap 40 dia akan datang satu versi. Okey, untuk tahap 40 yang ini dia datang dengan fungsi turbo dan dia memang lengkap dengan semua kelengkapan seperti JBL Premium Sound System, ada panoramic roof, lepas tu ada camera 360 dan macam-macam lagi, termasuklah pilot seat. Dan harga market price, market value untuk kereta ni sekitar 330 sehingga 380. Okay, so itu adalah market value untuk kedua-dua unit MPV di depan saya ni. Okay, jadi mana satu pilihan korang? Korang boleh komen dekat bawah dan korang beritahu apa sebab korang pilih model macam ni ataupun model yang ini. Okay, and then kita juga ada macam-macam jenis model lagi. Macam ni, kereta ni dah terjual. Sekarang ni kita nak delete chrome. Okay, kita nak delete chrome ni, nak bagi dia nampak warna macam ni. Okay, and then kita ada Toyota Alphard AGH 40. Yang ni adalah versi terbaru. Okay, kalau korang tengok AGH 30, AGH 40 dan tahap 40. Okay, untuk versi ni, yang ini dia tak ada turbo. Ni tak ada turbo. Kenapa dia berbeza? Kalau untuk versi Malaysia, Toyota Alphard ni dia akan datang dengan spek turbo. Tapi kalau untuk Japan spek, Velfire dia akan datang dengan spek turbo. Dia terbalik sebenarnya. Kalau Velfire dekat Malaysia dia tak ada turbo, tapi dekat Jepun dia ada turbo. Kalau Alphard dekat Malaysia ada turbo, tapi Japan spek dia tak ada turbo. Dan harga je sama juga, sekitar 330 hingga 380. Okey, selain itu kita juga ada pelbagai jenis model seperti Toyota Noah. Yang ini adalah versi tahun 2020. Dan kereta-kereta lain pun ada. Kita ada Honda Civic FL5 warna merah dan warna biru. Okey, lepas tu kita ada lagi MPV di belakang ni dan macam-macam lagi guys. Banyak lagi. Lepas tu kita ada CLA 35, kita ada Bentley kat depan tu. Okey, kita nak tunjuk Bentley jap. Kita nak tunjuk Bentley. So guys, ni kita ada CLA shooting brake. Shooting brake ni dia macam wagon. Okay, yang ni Bentley. Bentley ni adalah model yang kita buat pre-order. Customer datang dekat showroom kita untuk buat special order atau pre-order kereta Bentley ni. Harga sekitar 2 juta lebih. Ni adalah versi baru. Original spec daripada UK. Okay, kita tengok punya nombor plate. Memang cantik guys. So guys, kat sini kita ada banyak jenis kereta yang kita import. Okay, semua kereta yang berkualiti tinggi. Macam kereta ni dah terjual, nampak ada tulis sold ni. Okay, yang ni pun sama, yang ni pun dah terjual, tinggal nak deliver je. Okay, bagi korang yang meminatkan kereta performance, saya highly suggest untuk korang datang ke showroom kita dan korang boleh pilih sama ada kereta Honda Civic FL5 ataupun Yaris GR. Okay, kita tengok dekat belakang pula. Oh, cantik guys. Ni dia memang melecet. Ataupun kalau korang sekiranya lah nak cari MPV yang range harga dalam 120 ke 150, saya boleh recommend untuk ambil model boxy ataupun Noah. Yang depan saya ni adalah model boxy. Memang cantik, saiz pun taklah terlalu besar. Korang boleh tengok perbandingan antara Toyota Alphard AGH 30 dengan Toyota Noah. Okay, saiz dia just nice. Okay, tak berapa besar. Boleh muat 7 sehingga 8 orang passenger, termasuklah driver. Yang ini pun cantik juga. Okay, kita ada peluang tak tengok? Okay, minta maaf lah sebab dia macam gelap sikit. Okay, kita bagi zoom out. Okay, yang ini versi ada panoramic roof. Okay, untuk AGH 30 dengan tahap 40, dia akan datang dual. Orang kata sunroof atau moonroof kat belakang ni. Lepas tu ada player kat belakang ataupun T-set TV. Okay, samalah juga untuk model Toyota Voxy. Memang cantik guys. Dengan harga market sekitar 130 sehingga 150. Saya jamin ramai yang berkemampuan untuk dapatkan model macam ni. Okay? Dan kita nak bagi tahu semua kereta diberi jaminan daripada Easy Care Warranty, di mana kita offer unlimited mileage, unlimited claim, open workshop concept dan limit per claim sehingga RM50,000. Okey, dan korang bebas untuk pergi
ke mana-mana workshop pilihan korang sekiranya korang nak servis ataupun korang nak repair kereta korang. Okay, so kereta-kereta yang kita ada dalam showroom kita semua adalah kereta yang berkualiti tinggi. Alright, so ini adalah video ringkas saja saya nak bagi tahu jenis kereta dan market value kereta. Jadi kalau korang berminat, korang boleh datang ke showroom kita yang terletak di Seksyen 10 Bandar Baru Bangi. Alright guys, mantap. So nama saya ZK daripada ECW Motorsport. Jadi kalau korang berminat nak cari kereta, apa jenis kereta ataupun nak buat special order, okay, korang boleh datang cari saya di ECW Motorsport Recon di Bandar Baru Bangi Seksyen 10. Kita ada pelbagai jenis kereta, MPV, SUV, sport car dan macam-macam lagi. Dan semua kereta ni macam saya cakap diberi jaminan sehingga 8 tahun. Okay, so guys, sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Korang boleh kontak saya di 016 649 6076. ZK signing out. Assalamualaikum.